Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari kedua. Hari ni hari kedua, 27 September 2025, hari Sabtu. Ya. Is it? Hari kedua nampaknya ramai dah siap gadget. Ni perangkat anak-anak. Ini baru hari kedua. Siap buat jawatan lagi. Orang besar ni. Nak kutip tadi. Okey. Tak. Ni. Tak, betul. Macam-macam. Wow. Akhirnya. So ni lagi game saya. Masya-Allah. Ni nak macam ni? Minta kat luar? Nak teleport untuk nak letak ni. Jadi pemeriksaan pagi ke? Ada pemeriksaan pagi? Lepas tu bulu-bulu ni tak kat luar lu ke macam ni? Tak belakang lu kan? Tidur kau apa malah? Aku pas solat tu, alamak. Tak boleh ya. Mana dia main bucu? Patutnya ada bucu. Tengok kumpulan lain pun dia buat macam ni kak. Kumpulan lain pun macam ni kak. Siang ni. Ui, ada bendera pengangkap datang lah mana? Ni petak ni. Hah? Oh, ni kumpulan. Hah? Ni.
Ni sambung balik ni. Nanti nak sambung balik kan. Okey. Bola tu fail tu. Bola tu. Bukan ni kena bentang kat luar kan? Canvas. Kamu nak ubah? Ini kan sebab laluan ni langgar. Oh ya. Sebab malam kita orang nak pindah. Pindah kemah ni ke belakang sikit. Sekejap bawah dia dengar busy. Ada yang besar? Air dah siap dah kan? Dah siap dah. Manis. Berapa ratus? 200? Apa? Bajunya? Baju ni. 300 dekat sebab saya beli sekali baju corporate. Baju corporate dalam Oh, ada baju korporat? ada baju corporate pun baru. Warna hijau. Waktu saya pakai kat sekolah. Nanti kita Dah. kita nanti pemeriksaan pagi ni sorok semua dalam kereta. Apa? Ni semua. Ha? Tadi makanan. Bukan makanan tak bawah ni memang dia memang tak suka dia. Oh ya. Yang kena tu. Manager kena dia datang. Dah buat. Kita Pemeriksaan pagi. Dari buat. apa dia? Dia kena susun dari atas ke bawah. Oh, yelah kena flash. Ni nak ke belakang ke? Nak kau. Nak laluan tak ya? Ini sini. Oh. Ni nak buka, kena buka. Nak buka juga? Kena buka. Nak. Kena buka semua. Oh, nak buka. Oh. Tu saya kata semua tak nak kereta. Saya tengok yang lain kan. Susu yang berlakon je. Yang berlakon je. Oh ya. Jangan ni tidak kena. Lepas tu kena buka pula tu. Buka. Luar dalam buka. Tu lah. Saya rasa macam ni ke. Yang ni kena pusing. Ke depan bagi sama kan. Pintu depan bagi sama. Oh ya. Sebab cikgu Khairul ke sini pula. Sebab dia kemah dia macam gitu tu. Kalau boleh bagi sama lah. Di sana. 350 kena korek tabung. Simpan dalam kereta je Ustaz. Kereta yang mana? Kereta Ustaz dah.
Sana. Studio. Ni. Tumpang kita Hmm. ni ya. Yang penting kosong Ustaz. Sekejap. Rak kasut ni tak buluh je lah. Pergi kat kedai kaki lima. Ha? Kasut Ha. Au. Dia hantar kosong. Sama lah macam nak beli iPhone. Macam tu. Kalau nak beli yang owner. Ikutkan lah. Ha? Belum. Oh, ni kita boleh. Ganti kat ni boleh. Apa kita nanti? Ni. Buluh ni. Okey. Kita ngajak ke depan lah. Sangkut yang atas tu. Bersangkut tu. Sebab tu tak nak buat, tak nak sangkut yang pagi. Kalau kita nama kami guna pen yang orang tak nampak. Nama yang himpunan. Cikgu Razali, letak kat atas tu sampai. Tak nak kita nak ni, nak buat benda yang lain je. Kita nanti jadi satu kan. Oh, sempat ke ikat? Sekarang cocok tu. Ni ketuk. Oh, entah ke? Tak. Ada sambung dulu. Saya tinggi sangat tu. Kenapa? Rendah sangat. Dia rendah, lepas tu dia jatuh ke bawah lah. Tadi kau tak pakai satu yang ni. Kau tak pakai satu yang tak potong. Kita boleh guna tu. Dia jatuh tapi dia rendah ya. Nak tiruskan ke apa? Oh. Nak tiruskan ke? Bangkai. Nak buat lebih baik.
Tak layout lah kat luar tu. Layout. Tak ada banner, letak plastik sampah. Nak ni. Tak ada. Lubang. Tak ada lubang. Ni nak masuk sini. Kita sangkut kejap je. Sementara sebab tu saya kata saya buat lubang lagi kita tanya ada. Cucu tu. Tanya. Kita kejap lagi kita petang. Tak kena air dia baru masak lagi. Cepat. Pegang Pegang ni. Saya masak tak boleh. Pusing rumah tu tak boleh layout rumah. Jadi rumah dia. Weh. Jom makan. Dalam kosong. Dua-dua. Lepas tu buka pintu tukang belakang. Lawagung. Very. Kawan. Cerita masalah. Kawan lupa layout. Susun baju. Lipat-lipat, susun. Kena buka ni. Kena buka ni. Buka apa? Ni. Kena macam open ni. Mana? Mana? Situ boleh.
Belakang tu ada pintu eh? Oh, macam tu eh. Oh, dia macam tu je. Mana? Mana boleh ni? Hah? Tak ada ni eh? Macam gulung-gulung-gulung. Tahu tak buat. Belum lagi ni. Saya jom. Saya pun cikgu. Ya. Oh, patutlah ikat tamu tak betul. Kata apa ni? Cik, nak tak info jap? Info, tak apa. Tak, nak tak sana.
Tak, senyum tak? Ada kamera tak? Boleh, boleh. Tolong gambar. Boleh, boleh, boleh. Sekejap. Ikut channel. Tak, kau tak ada tak payah. Tak payah. Okay, nampak semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Sekejap 1, 2, 3. Cuba juga tengok. Ini yang kat soalan. Okey. Okey ni. Ni kena guna tahu kan ikatan belaras tu. Apa nama dia? Tahu lain. Terima kasih. Itu menarik. Itu menarik. Menarik bila kita cek itu di sini kan. Nanti kita cek orang muka. Orang cek itu juga. Kalau pandangan dia menarik, itu adalah target kita. Okey. Okey. Patutnya kita ni kalau boleh malam saya cakap buat jalan tanam. Oh, Dah tak jadi. Cik Edi. Kami buat Cik Edi. Inilah masa lewat ni kan. Agak malai saya tengok kalau tanam. Buat, kita buat. Tak jadi. Dia nak apa? Bulan orang tanam. Okey. Makan pun sudah. Satu tanam. Kalau boleh dia anak kebun. Kau boleh ambil dia macam ni. Ini ataupun ini. Okey. Kita tadi buat. Kita nak galakkan untuk budak-budak menanam. Ini tanam ni, nanti dia ambil masa ada berat. Budak tak ada berat tu. Kan? Bila dia buat ni tu dia boleh angkat. Ramai. Kalau dia nak buat pun, dia perlu berubat. Tak tanam keras. Kan? So, pentingnya itu kena buat betul. Okey. Ketinggian dengan kita kena tengok pressure lah. Kalau saya lepas lah kalau tu confirm satu pada tak ada tinggi lagi kan. Lepas tu kalau begini, kalau nak tanam ni Alpha, B Bravo, C Charlie, E Delta, Echo, ini sneaker. Itu pun dikira adalah satu ikatan. Yang ni ikat dengan sini. Yang ni awak buat manuk pun okey. Yang ni dia akan dekatkan. Itu dipanggil kita satu belah ikatan lah. Dia akan yang bawah ni. Jadi juga, sama juga. Dia akan tengok itu berubah. Yang ni dia akan lagi satu ini. Satu ini macam ini. Kalau gini, biasanya kalau ini pakai lagi tiga atau dua. Satu tak kecil. Satu lagi tak. Satu lagi dua. Pada simple kan. Nanti kita dah jadi
dah, tak ada lah. Dah. Ya, every makan tu penting untuk budak. Macam penarapan tu tak ada penting. Itu kalau satu mereka kurang, kalau ada ayat dulu, tak dulu. Padahal simple dia. Itu simple dia. Tapi dia ya, kat itu lah. Rugilah. Okay, tiang bendera. Ini okey. Cuba kira cukup kita bawa. Kita kat sini kita tengok. Kita awak komen lah kan. Terus sendiri. Kita tak kita orang lain ni. Apa awak kata? Tak kemas. Ya, bagi kurang. Kalau ambil gambar lagi makan. Untuk penggunaan dia, uji berapa banyak kali kayu di dunia. Tempat. Bawah. Dia tengah tempat tu. Dia kuning kenalan. Kenalan tu buat tu. Sekarang ni mesti orang nak buat. Orang nak buat bendera. Betul tu. Buat mana-mana senang nak buat. Kalau orang kita akan buat. Ada setengah dia gunakan benda tu. Kita tak buat lah. Tempat dia akan bawa. Kita akan buat bendera gitu. Jangan terletak kat sini. Boleh kurangkan. Ini boleh macam orang. Gadget dapur. Dah lah. Tangkin. Alatan. Latan. Alatan tajam. Okey. Dia alatan okey. Kata salah. Okey, kata nampak kat bawah tu. Tarak tu. Jauh tu. Seraya. Seraya. Okey. Bila kita nampak sini, dia bukan 90 darjah. Okey, dia kalau kita faham, Condong. dia dengan serong apa beza dia? Seraya ni adalah ikatan untuk 90 darjah. Bila kita tengok sini, kita nampak dah seraya. Itu bukan 90 darjah. Maknanya dia kena serong. Kat situ tak basah. Kalau aku angkat tinggal, dia memang tak sama. Ni Mana? kita darjah. Dia orang satu benda yang baru. Itu seraya. Oh, serong. Nampak tak? Kita boleh nampak Ni seraya. dulu lah nak tengok kata apa. Dia dah tengok. Kita nampak dah baca kita dah tahu seraya. Sama. Itu dah kurang. Ada simple je. Kata je. Hakikat tu susah. Jadi kalau tadi kan, serong kan? Saya tak saya rasa pun dah serong. Apa serong awak? Serong. Serong lagi. Serong jadi. Oh, ini. Saya. Oh, Ni serong betul. Ni saya. oh itu dah lewat malam sangat terlupa. Tak nampak. Masa tu tak lampu lagi kan. Tak lampu lagi. Cek lah rekod ni. Rekod ataupun Yang selalu ubah tu dia time dia dah sampai dah rumah ni dekat kai baru. Tu apa?
tu. Itu yang ni. Ini sama dengan Ini dah. Pada. Mampat. Dia satu. Dia macam rumah kita kan. Kita masuk rumah kawasan rumah kita. Kita ada pintu masuk dan meeting kita ada. Kita keluar. Okey. Pernyataan. Pernyataan ni tak lagi. Pernyataan apa tu? Apa? Masjid. Pasdul. Buat tangga. Ada mana apa tu balik lebih hebat. Lalu ada video ni. Dia matikan sana. Dia akan lebih lagi tu. dan ni kena Apa tu? ni kena kalau ni serong tak boleh. Yang paling penting tu dia ada pelan. Dekat T tu dia kena tegak. Oh kalau macam tu. Oh kalau lurus baru boleh guna ni. Jantung. Tu sepatutnya seraya. Oh jaga ni. Oh Seraya. Enggak, itu Ha. derajat. Tak tahu, saya pun tak cantik. Jadi malam dah jadi. Ibu Dali hilang. Aku ada Ikat je lah. dah jam. tadi cikgu Hashim dah duduk. Ini zaman saya dulu pernah tahu. Dengar tu pijak. Semua Dia akan tu naik. naik. Dia akan nyak. Hujan lebat. Walaupun Kalau kita dia cek, ada putus, dia lepas tangan pecah tengah tu. dia takkan macam saya ni letak pegang yang ni tak ada. Tak. Ini semua experience yang menyebabkan Apa benda tak? Kita cari kereta kita juga ni nanti. Zaman saya dulu lah. Hujan lari ke kereta. Tak adalah apa tu. So ni kata betul. Narigu, kalau macam budak tu nari hujan dia lali. Budak-budak saya lah masih usaha. Kau cakap gambar lepas tu gambar hilang. Ada apa hilang? Simpan. Ha, tu lah. Gambar banyak-banyak. Lepas tu tak tahu ke mana. Kita susah pun. Apa kan jadi ujung. Kita letak satu kayu kat ujung. Kita boleh kira tambahan untuk Biasanya buat uang ni. ya, maknanya kita letak ujung ni. Macam kita letak barang kan, kita letak satu tempat, satu alat. Kita letak kayu. Itu tambahan. Simple je. Itu dapat tambahan. Itu okey. Alatan tajam tak ada. Kasut tak ada. Tajam. Okey, alatan tajam saya tak suka kat itu. Itu alatan. Alatan tajam, simple je sebenarnya. Kita boleh buat tempat je. Kapitkan kat tepi. Oh ini kan, Baris lah. ini kan. Okey, kita dah dipacak. Letak ni, satu ini satu ini kita buat seraya. Pacak. Banyak mana nak pakai, guna kegunaan kita dah banyak barang-barang ni banyak. Sebab ya panjang tu. Dengan ujung tu. Pacak. Simple paling senang. Itu ada gejek-gejek yang paling senang dapat makan. Yang paling simple dan senang sangat. Kalau gadget, dia mesti ada ikutan. Kalau macam contoh sampah, kami just cacakkan tempat atau jurukan kayu tanpa kami buat. Tadi loket sini. Dia untuk sebenarnya dia panggil ni lubang basah lubang kering. Lubang basah lubang kering. Maknanya kita kena satu lubang basah. Lubang basah tu untuk gunaan kena basuh. Tapi lubang basah tu kalau kita korek, kita kena letak kayu ataupun gulung untuk buat macam dia tu Napik penahan. penapis dia. Kita boleh macam alas lah. Alat. Kat bawah tu ada lubang. Itu kita kena letak okey. Tiga blok ini kita boleh buat tiga. Tiga ini boleh sambil kering. Kering maknanya untuk tambah kain kering. Itulah kira. Lubang basah,
Gadget simple lah. Saya cakap ni gadget simple tapi tak nampak. Oh, lu kebabasan yang pakai itu gadget ke? Dia kena gadget penambahan. Maknanya ada effort kat itu untuk buat gadget. Kita kena kasih dia gadget. Dan kegunaan dia ada yang kita gambar. Oh, skill gadget tu. Sama juga macam kat sini. Dia buat apa? Ada yang sekarang ni tambah tadi buat ranting. Gadget apa? Cawan. Cawan untuk pun dah kena kita. Lepas tu hanger, dah buat hanger. Apa yang tak ada ni? Mana awak tak buat lagi. apa yang tu ada. Apa yang tak tahu kan. Hanger apa kasih kayu untuk begini ni. Awak tak kena tengah ni. Kena tengah ni awak ikat. Awak ikat lagi dekat ni. Awak penyampaian. So dia akan consider satu gadget hanger. Itu gadget tambahan. Benda-benda simple je. Itu yang saya akan buat bila pergi camping untuk dapatkan free markah lah. Markah-markah tambahan. Ada, kita boleh pergi macam-macam yang boleh dapatkan markah-markah lebih. Kalau kat ampayan tu, kita buat yang kecil ni, yang tu Ah. dia kira 2 gadget Satu? ke satu? Hanger satu. Apa yang satu? 2 lah, walaupun dia melekat dekat ampayan tu. Okay. Ya, faham semua? Kena cepat, Riz. Nak pergi istirahat pagi. Okey dah, kita. Lepas tu, ni, saya tu. Yang sini. Kat sini, tengok sini. Ini mesti ada daripada head to toe. Head to toe tu kan? Sebenarnya daripada kepala. Dia bukan buat je ni, lipat gulung kecil-kecil tu. Jadi kita masuk dalam baju. Lepas tu, consider kat sini. Okey, kat sini boleh kita consider kan, kat sini ada 2 orang peserta. Betul. Okey, ni tak ada 2 kan. Alright. Lepas tu yang ni dia bermalam 1 malam ni. Mana ada baju 1 je. Kan? Lepas tu kasut tak boleh kat sini. Kasut kat situ mesti kat rak kasut dan Oh, tak ada. okey. Lepas tu LED lampu pun tak ada. Tak pakai lampu suluh kan. Dan lampu suluh tu kalau dekat sini kena buka kalau nak keluarkan dia punya tu. Gitu je. Ni kita minum dulu. Dia nak gambar. Jom. Saya punya handphone iPod pula apa nama. Takkan pakai iPhone. Kalau minta Mr. Jimmy kejam tak? Kejam. Nanti tak dulu. Okey. Itu saja untuk hari ini. Hari yang kedua. Dia sama tak? Sama tak? Sama.